Guys, hari ni saya nak buat demo test lagi iaitu antioxidant test. Dekat depan saya ni ada bahan-bahan yang saya nak buat test tadi itulah. Yang pertama, saya ada 2 gelas. Yang kedua, air RO. Yang ketiga, betadine dan juga vitamin C. Dan yang last sekali adalah flask Uniwave air alkali kita. Langkah pertama, saya akan tuangkan air RO ke dua-dua gelas. Seterusnya, saya akan masukkan betadine ke dua-dua gelas. Betadine ni adalah ubat cuci luka. Yang seterusnya, saya akan masukkan vitamin C ke dalam satu cawan saja. Kita akan tengok apa yang akan jadi. Kalau korang nak tahu, vitamin C ni dapat bantu untuk nutriskan betadine dalam badan. Kalau korang boleh tengok, dia dah bertukar jadi air biasa balik, air putih. Okey, seterusnya apa yang saya nak buat dekat cawan kedua ni adalah saya nak letakkan flask Uniwave air beralkali ni. Kita akan tengok apa yang akan jadi. Kalau korang boleh tengok, dia dah bertukar jadi air putih balik. So, maksudnya kita tak perlukan vitamin C pun untuk nutriskan betadine dalam badan. Kita hanya memerlukan flask Uniwave air beralkali ni. So, lepas ni, kalau korang nak nutriskan betadine, korang minumlah flask Uniwave air beralkali ni. Tak perlu vitamin C. So, banyak manfaat kalau korang guna flask Uniwave air beralkali ni. Kalau korang nak cuba, korang boleh tekan link di bio untuk order.